dalam kesibukan dan kekalutan dalam kehidupan harian kita, mesti kita pernah rasa hilang arah. Betul tak? Sebab kita tahu yang hidup ni perlukan bukan sekadar rutin, tapi kita nak ketenangan, kita nak kedekatan dengan Tuhan, dan juga kita nak tahu makna sebenar dalam setiap langkah yang kita ambil. Tapi macam mana nak mula? Dari situlah Anis jumpa buku 100 Amalan Nabi dalam Sehari Andai Rasulullah Bersama Kita, hasil karya Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Buku ni bukan biasa-biasa tau. Buku ni boleh membawa kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan hidup. Setiap amalan yang dihimpun dalam buku ni bukan sekadar ibadah, tetapi cara hidup yang dipenuhi amalan dan hikmah dari pagi yang penuh keberkatan sehingga malam yang mendamaikan. Selepas Anis membaca buku ni, dia bukanlah menggunakan bahasa yang kompleks, tapi dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga bagi kita pendekatan secara praktikal. Dengan buku ni lah Anis dapat meneliti satu demi satu amalan harian Nabi SAW agar kita dapat mulakan hari dengan sunnah dan mengakhiri hari dengan keberkatan. Jadi untuk sesiapa yang ingin membeli buku 100 Amalan Nabi dalam Sehari Andai Rasulullah Bersama Kita, boleh dapatkan di SMO Bookstores Outlet dan juga online.